Ramai yang bela bila sistem Hermes paksa tukar password sedia ada. Hari ni saya nak kongsi 5 tips macam mana nak buat password yang mudah diingati tapi ikut syarat yang ditetapkan oleh sistem Hermes. Bukan sistem Hermes je, mungkin juga sistem kerajaan yang lain akan guna juga kaedah yang ditetapkan ni. Untuk buat password kena ada sekurang-kurangnya 12 aksara. Kena ada campuran huruf besar, huruf kecil, nombor dan simbol-simbol khas. Kalau tak cukup, sistem akan reject. Payah kan? Nak buat 12 aksara. 5 cara yang boleh kita gunakan, memudahkanlah. Tips pertama, cipta nama tempat tinggal. Contoh macam ni. Tapi ikutlah nama taman anda. Kan? Kalau ikutkan, kalau tengok tu, boleh kita gunakan A kita boleh jadikan 4 atau alias. S kita boleh jadikan 5. I kita boleh jadikan 1. Pilih yang mana kita suka. Nombor 2, boleh gunakan satu perkataan yang ada maksud. Bagi contoh macam ni. Saya mula kerja tahun 2012. Lepas tu tulislah macam perkataan tu yang kita boleh faham. Tapi adalah ikut sebiji-sebiji macam tu kan. Gunalah yang berkaitan dengan kehidupan anda. Mungkin boleh nak tiru, saya mula masuk kerja tahun 2000 berapa dan di mana. Senang dan kita pun boleh ingat. Okay, tip ketiga, boleh gunakan akronim dengan gaya sendiri. Terpulang lah kan. Janji kita boleh ingat. Bagi contoh macam ni. Roti bakar pukul 7 pagi. Mungkin boleh tukar makan canai ke apa-apa yang boleh kita ingat. Jadi kita boleh kenal pastilah dia punya akronim. Alah, mula-mula memang susah lah. Lama-lama memang ingat. Nombor 4, boleh juga gunakan nama kita dan juga area yang spesifik. Contoh macam ni. Tapi janganlah buat hari lahir. Boleh buat cerita yang mungkin anda je ingat. Contoh macam yang ni tadilah, exam ataupun tarian dah bersunat ke. Baik ni susah sikit lah. Komputer nak cari. Kalau tarikh lahir mungkin komputer boleh predik atau ramal. Tapi kalau tarian dah sunat, keluarga anda je lah tahu kan. Nombor 5, cerita lawak yang berkaitan dengan peribadi. Ambil momen-momen kelakar. Contoh macam ni lah. Lari dari Cikgu Sains 1999. Sebut macam ni. Tapi kena pastikanlah ikut kriteria tadi. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada simbol. Dia simbol paling senang buat alias kan, ataupun pagar, hashtag. Mula-mula boleh je simpan lah kat mana-mana kan. Sampai dah faham, boleh simpan dalam memori. Lagi satu kan. Lepas tu kalau katakan nak kena tukar lagi, cuma tambah saja. Tambah je depan dia hashtag ke, tambah je simbol tanda soal ke, tanda seruan ke dan sebagainya. Lama-lama anda pun dah boleh faham. Bila buat password ni, jangan terlalu emosi. Gunakan idea yang dekat dengan diri kita. Okey? Macam biasa, yang belum subscribe, boleh like, share, komen video ini. Saya Zazar Rizzi. Selamat menukar password.